Kepingan-kepingan emas dalam tangan saya ini nampak je kecil. Tapi secara keseluruhan, harga emas dalam tangan saya sekarang melebihi RM20,000. Ada emas, pasti ada duit. Ramai lagi yang tidak mahu menyimpan emas atas pelbagai alasan. Tetapi simpanan emas beginilah yang dapat selamatkan nilai duit RM20,000 dari dimakan inflasi. Simpanan emas ini yang dapat selamatkan anda pada waktu kecemasan kewangan apabila semua wang anda habis digunakan. Jadi, tak rugi jika anda simpan sebahagian daripada simpanan anda dalam bentuk emas. Terutamanya simpanan yang anda tidak akan guna lebih daripada 2 tahun. Dengan Public Gold, anda boleh saja mulakan simpanan emas melalui akaun GAP iaitu Gold Accumulation Program serendah RM100 je. Pastikan juga anda tetapkan matlamat simpanan terlebih dahulu supaya mudah untuk anda lebih fokus dalam simpanan. Dan saya yakin duit RM20,000 anda sedikit pun tidak akan bocor apabila anda bengkukan simpanan wang anda dalam bentuk emas. Ini kerana emas untuk disimpan dan duit untuk dibelanjakan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.